Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisu ilmi, majlisu fiqh khairun min ibadati sittina sana. Berkata Nabi, majlis ilmu lebih baik dari majlis ibadat 60 tahun. Ibadat puro malam 60 tu. Ada video puro malam ibadat lagi sampai 60 tahun. Satu majlis ilmu lebih baik itu majlis ilmu daripada ibadat 60 tahun. Majlis ibadat 60 tahun. Dan narutanya Bapak tengku dah anak bisa amal ni haji ni ibadat. Kecil. Tapi boleh dipilih Nabi majlis ibadat dari maghrib sampai detiknya majlis ibadat. Nya majlis ilmu. Nilai majlis ilmu walau 5 minit lebih lagak dari majlis ibadat 60 tahun. Mana tu terjemu ibadat 60 tahun. Oh malam Hanafiyo. Nah, ada multiplo tu dah ada betapa. Mudua tu dapat umur dari orang tu enggak tercapai 10 tahun. Enggak. Ada yang boleh dulu. Yang ada tapi di malam Jumaat. Bila kena malam Jumaat bila ada. Dia ada. Makanya dia bingung. Pakar tengku dah ada ceramah ni hanya mesti ada kahai sakit punggung harus tepu kan. Tepu sikit di punggung. Tapi nilai ilmu dibanding dengan nilai ibadat itu beda sekali. Maka tak gabung na ibadat, na majlis ilmu, na ibadat, na majlis ilmu. Kata tu pun, maka hanya menderita le dah ceramah aku belah tengok. Kalau tu, ada aku boleh ceramah, kai balik ke, punya macam. Ibu ilake tu lah. Gaya tangan ni kat kubur. Fikirlah anak kubur haki. Tapi nilai majlis ilmu lebih baik dari 60 tahun majlis ibadah. Benar. Hanya wajar majlis ilmu tu beda. Mereka bergabung, alhamdulillah. An Abdullah bin Umar bin Aus qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid majlisani majlisun yatafaqahun wa majlisun yad'un Allah wa yas'alunahu faqala kullal majlisaini ilayya khairun ila khairin amma haula wa yad'un Allah ta'ala wa amma haula fa yata'allamuna wa yatafaqahuna al-jahil haula afdalu bil-ta'lim ursiltu thumma qa'ada ma'hum. Rawahu Ibnu Majah. Nabi keluar dari kamar. Ada kamar Nabi yang tidak di kamar. Begitu sampai dalam masjid, beliau melihat dua kelompok. Satu majlis ilmu, satu majlis ibadat. Satu majlis ilmu, satu majlis ibadat. Wabung tagojo dah tengok ibadat, tagoji dah majlis ilmu. Apa kata Nabi? Dua-dua baik, berdua lagak. Tapi ke Nabi yang majlis ibadat mereka minta pada Allah, berdoa dengan Allah, menyebut-nyebut Allah, bagus. Yang majlis ilmu juga bagus. Bahkan majlis ilmu lebih bagus kata Nabi. Ternyata dari dua buah majlis Nabi bergabung ke majlis ilmu. Hanya kita tahu dalam majlis ibadat. Gejak kita hodro Nabi
dalam majlis ilmu. Apa artinya? Itulah gambaran majlis ilmu itu lebih hebat, lebih terhormat, lebih mulia dibanding dengan majlis ibadah. Maksudnya yang paling berdua ada majlis ilmu ada, majlis ibadah ada anak. Kau tahu ada tu? Aku berarti hidup. Anda tu tahu, ya. Fadlul alim alal abidi kafadli ala adnakum. Kata Nabi, lebih orang yang alim dibanding dengan orang yang jahil. Orang alim punya ilmu bermanfaat dibanding dengan orang jahil seperti beda lebihnya aku, mulia aku dibanding dengan serendah-rendah derajat kamu. Duna jiuh lagak Nabi, duna jiuh lagak Nabi. Abanding ondanya apa jiuh tak? Jiuh tak nak tahu bukan? Dia berkata Tuhan, laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul khalaiq. Tidak ada alam semesta kalau bukan karenamu hai Muhammad. Kalau bukan karenamu hai Muhammad, tidak ada alam semesta ini. Semua enggak ada. Akibat jiuh lagak. Makanya wajar orang kiamat, orang yang alim, orang yang menuntut ilmu meninggal dalam masa mengajar, meninggal dalam masa mencari ilmu, tidak mau surga oleh Tuhan kecuali menolong ayah, menolong ibu, menolong keluarga. Guru alim, abang kena sama surga. Sampai sama dia. Ya aku tempat. Akalon tontonlah yang but-but. Tontonlah yang jak malam Jumaat akalon. Udah tengok kacau je ni. Ya kan? Orang yang menuntut ilmu yang mengancik. Sampai sama oleh surga. Ya cok ya, ya cok mak, ya cok anak, ya cok keluarga. Ambil. Itulah hebatnya orang yang berada dalam majlis ilmu, baik dia sebagai pemberi ilmu maupun si penerima ilmu. Tamat. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang bergerak berjalan mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah jadikan perjalanan mencari ilmu itu sebagai jalan menempuh syurga, sebagai jalan yang ujungnya tembus ke dalam syurga. Lagi nyandu yuk bergerak mencari ilmu, berjalan mencari ilmu. Lagi ya, buka jalan, tajak dari rumah, tajak majlis ilmu, sudah minta ilmu. Yang jalan yang diajak, jalan yang tembus dalam syurga. Maka itu yuk sayup malaikat rahmat. Urujak kita ilmu, yuk sayup malaikat rahmat. Dia orang terjejak dan ni tak minta ilmu. Dulu baca ada pun ilmu itu. Ada pun dah hasil. Baca kitab mentok. Buku yang ada dua kerajaan Nabi. Yuk dari malaikat rahmat. Wadah tahu, yuk dari malaikat rahmat. Maka itu yang punya tiket untuk tembus tatamu di dalam syurga. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. So yang ingin kejuk-kejuk oleh Allah kebaikan, kepemalin dalam bidang agama. So yang ingin kejuk-kejuk hebat, khairan. Nah makna khairan mulia, nah makna khairan hebat, nah makna khairan kaya, nah makna khairan terhormat. Sempurna makna khairan yufaqihu fiddin. Itu balik di bidang agama, itu balik di bidang agama. Makanya kita nak tahu mak benar, tapi itu bukan lalu dia. Lalu hana balik benar mak anu tabung. Hana anu tak cukup pakai tu anu baju cok ada tunggu cok balik tabung. Yang yufaqihu fiddin, bahwa orang yang balik bidang agama betul-betul khusus yufaqihu fiddin, entah kagubi kelebihan dari Allah, lebih kehebatan dari Allah.
Jadi betul ya ada buku hebat tu. Bandung muhut dia ada tanya benda balik apa. Ada bahan bak cucuk, ada bak cucuk, bahan cucuk. Bahan cucuk. Fikir dibaca salah. Nah, maka kembali fungsi itu ada tanggung-tanggung antara ilmu dengan amal bersambung. Ibadah beramal berhadap ilmu. Padu mengelam tu agama karena kau dasar ilmu, Hebatnya lah ya dari ngau cukup hebat. Bak bid'ah belum. Yang diberi agak ulama-ulama. Sebab ilmu antek dibaca dilatih tu. Anak tek bahan. Maka baca-baca kun juga bid'ah yang anak betul, dia anak betul. Jadi akibat pokok anak tek ilmu. Mudah-mudahan dengan kemah Allah dan segala kekurangan keterbatasannya berhubung oleh Allah dalam majlis yang memang beredar ya Allah dan cukup mulia pada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.